Tahukah anda, berpuasa boleh beri tekanan pada buah pinggang jika kita tidak menjaga pemakanan dan hidrasi. Lebih-lebih lagi sekarang, Ramadan hampir ke penghujung. Jadi hari ini, kami kongsikan tips mudah untuk lindungi buah pinggang semasa Ramadan. Tips yang pertama adalah, pastikan anda minum air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari antara iftar dan sahur untuk elak dehidrasi. Yang kedua adalah, kurangkan makanan yang tinggi garam, makanan bergoreng atau makanan proses agar buah pinggang tidak terbeban. Seterusnya, pilih buah-buahan, sayur-sayuran segar dan protein yang sihat semasa sahur dan iftar untuk sokong fungsi ginjal. Dan yang terakhir, awasi tanda awal masalah buah pinggang seperti kerap rasa letih, sukar untuk tidur malam atau bengkak pada kaki dan tangan. Jaga buah pinggang anda sepanjang Ramadan supaya badan sentiasa sihat, ibadah pun lancar. Untuk info lebih lanjut, dapatkan pemeriksaan profesional secara berkala. Jadi, kami ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan ini dipenuhi keberkatan, kesihatan yang baik dan semoga malam Lailatul Qadar memberi rahmat dan ampunan pada minggu terakhir Ramadan.